Abang Puyuh. Is Oh, yang ni. Okey. Ni buat apa dia sebenarnya? Oh, pasang test pair. Pasang tayar. Memang setiap Vespa ni kena ada. Setiap Vespa memang ada test pair. Oh, okey. Jadi sibuk sangat ke atau Sibuk tak ada lah. Kita orang ni nak nak pergi ride ni ada mobil. Saya curi masa sikit boleh? Kita Boleh, sembang? boleh. Dalam banyak-banyak motor yang ada kat dunia ni, kenapa abang betul-betul meminati Vespa? Sebab dia unik, klasik lah. Dah berapa tahun dah? 18 tahun dulu lah. 18 tahun. Ini Vespa abang lah? Ni Dia tahu apa abang? yang ni baru pakai 10 tahun dulu lah. Saya tengok setiap Vespa, belakang dia mesti gemuk-gemuk tau. Sebenarnya siapa ada isi ke ataupun memang Ni sekadar sebelah dia ni, design? kalau macam pattern ni sebelah ni test pair. Ni engine. Okey, enjin. Belakang dia memang setiap Vespa belakang dia memang enjin. enjin lah. Okey, alright. Jadi macam saya tak pernah bawa Vespa tau. Susah tak nak bawa Vespa ni? Kalau nak boleh je. Susah ke tak? Tak susah sangat Tak pun. susah. Maksudnya boleh lah kalau Boleh saya nak lah. belajar bawa ni semua Boleh. Rata-rata yang meminati Vespa ini dari kalangan lelaki. Tapi kali ni kita ada peminat dari kalangan wanita. Namanya siapa kak? Ben, Ben Okey, dah berapa lama dah minat sangat dengan Vespa ni? kat 11 tahun dah. 11 tahun Wow, sebab apa meminati Vespa? Dia klasik, lepas tu dia jarang perempuan nak bawa. Memang pun macam agak sweet, tak rasa macam bahaya ke bawa Vespa ni? Lagi best, lagi seronok kalau bawa kereta kan? Dia sama je, lebih kurang je. Kalau kita bawa dengan berhati-hati, insyaAllah tak ada apa-apa lah. Lah. Okey, macam Vespa kat sini berapa cc? 190. 150 cc. Okey, ni daripada tahun bila? Ni daripada tahun 1960. 1960 Masa tu tak beli berapa? Beli dalam 8,000 lah. 8,000. Tapi dengan ceritanya Vespa sekarang ni yang akak punya Vespa ni sangat mahal. Kalau dijual ni berapa harga? Dalam 15 ke 16k lah. 15 hingga ke 16,000. Wow, okey. Okey, saya nak belajar bawa Vespa ni. Tolong ajarkan macam mana nak bawa. Ni tekan lampu flash, masuk gear 1. Kita tak boleh buat, kalau saya buat ni, jalan awak ni. Oh, okey, jangan. Ni masuk gear 1. Okey. Ini free gear, gear 2, gear 3. Sepatutnya model ni tak sampai gear 3 je. Tapi engine dia kita dah buat sampai gear 4 lah. Oh, okey. Gear ni sampai gear 4. So, press lima tu ke bawah. Bawah. Okey, free gear balik, masuk gear 2, gear 3, gear 4. Okey, lepas tu masa saya dah tukar gear macam tu, bila nak press minyak ni ya? Kita masuk ni. Okey, lepas slow-slow, lepas tu gear 1 jangan lupa habis lah. Okey. Macam motor plus lah. Lepas slow, nanti dia masuk gear. Okey. Dengar macam susah. Mati dah. Tapi Nadia akan cubalah untuk dunia roda. Yes! Nadia berpeluang untuk menunggang Vespa. Bagi Nadia, susah sangat-sangat. Kerananya Vespa tu bagi Nadia sangat mengelirukan. Nadia tak tiba motor lah, satu halnya. Dan yang keduanya, dia punya clutch, dia punya gear dan sebagainya ada dalam satu handle yang sama. Jadi macam mana dah kita takut jatuh. Lepas tu sekejap mati enjin. Kesimpulannya, menunggang Vespa ni adalah sesuatu yang agak sukar untuk saya. Bila Vespa tu dah berjalan ke depan, kemudian rasa dia berat belah kanan. Sebab belah kanan tu ada enjin dia. Sebab itulah jadi rasa macam tak stabil. Tapi macam mana pun, ia satu pengalaman yang manis lah untuk Nadia. Walaupun banyak kali nak terjatuh semasa menunggang Vespa tersebut. Dan juga Nadia agak kagum dengan ada seorang kakak ni. Beliau juga merupakan peminat Vespa. Dan bagi Nadia sebenarnya katanya bukan dia sahaja golongan wanita yang menunggang Vespa. Sebenarnya ramai lagi. Ini membuktikan bahawa Vespa ni ada dua benda Vespa dan juga motor-motor klasik yang Nadia dah jumpa tu bukan sahaja diminati oleh golongan yang berusia, tetapi juga golongan muda. Dan juga bukan sahaja diminati oleh
kaum lelaki, kaum wanita pun minat juga motosikal klasik seperti Vespa dan juga Lambretta. Terbaik. Baiklah, sekarang ni kita nak konvoi ke Dataran Merdeka pada Mos Ready. Dan nak tahu apa itu Mos Ready? Jom kita bergerak ke Dataran Merdeka. Tumpang je lah. Motor klasik, antaranya Vespa, Lambretta dan macam-macam lagi. Barulah nak tahu rupa-rupanya motor klasik seperti Vespa, Lambretta ni mereka ada komuniti yang tersendiri. Dan juga komuniti ini selalu berjumpa ataupun berkumpul beramai-ramai, pergi konvoi beramai-ramai, dan yang paling ada rasa agak mengejutkan, mereka juga membawa fashion yang tersendiri. Biasanya kalau kita cakap pasal benda-benda klasik lah, motosikal klasik dan sebagainya, mesti kita akan kaitkan, kebanyakan lah, kita akan kaitkan dengan mereka yang sudah berusia. Tapi tidak sama sekali untuk peminat motor klasik seperti Vespa, Lambretta dan sebagainya, kerana golongan muda-mudi, muda-muda Nadia lah kan, memang ramai sangat yang meminati dalam motosikal klasik ini. Dan sebenarnya yang paling Nadia tak sangka sekali, dalam komuniti motosikal klasik seperti Vespa dan juga Lambretta ni, mereka sebenarnya ada fashion yang tersendiri. Contohnya macam mods tu, dan ada setiap tahun ada satu hari yang tertentu mereka akan berkumpul dan akan konvoi ramai-ramai memakai baju-baju vintage. Itu yang paling segak sekali. Sampai kan salah seorang daripada mereka tu ada butik. Jadi pakaian yang mereka kenakan tu, golongan-golongan muda, bayangkan golongan muda memakai pakaian-pakaian lama, membawa motosikal klasik. Cantik.